Tujuan sidang media hari ini sidang media ini diadakan adalah untuk saya membuat pemakluman rasmi dan penegasan adat berhubung isu pemecatan jawatan kepada saya, iaitu Yang Mulia Datuk Menteri Sah Mangku Alam Raja Sehari Ismail Muhammad Zain sebagai Ketua Kepala Adat Luak Jelbu. Pendirian dan penegasan adat di Luak Jelbu. Pemakluman pemecatan adalah tidak sah. Adalah dengan ini ditegaskan bahawa tindakan pemecatan yang dikatakan dilakukan oleh Yang Teramat Mulia Datuk Merdeka Khairul Zaman Haji Ma'ruf Mat Rashad Undang Luak Jelbu ke-16 adalah tidak sah. Menurut hukum dan aturan Undang-Undang Adat Luak Jelbu 1912 adalah tidak sah. Rujuk kepada Undang-Undang Kanun Adat Luak Jelbu, iaitu artikel kecacatan dari segi prosedur adat. Pemecatan tersebut adalah terbatal dan tidak diperakui oleh seluruh anak waris di Luak Jelbu kerana tidak dirujuk kepada Ibu Soko. Tidak mendapat persetujuan daripada Yang Mulia Bapa-Bapa. Tidak diperakui oleh anak waris Luak Jelbu. Sedangkan menurut adat, pelantikan dan pemberhentian jawatan pusaka adalah tertakluk kepada muafakat dan perakuan struktur adat yang boleh diperakui oleh Yang Mulia Ibu Soko sahaja. Hak mutlak dan kuasa adat di Luak Jelbu terletak pada Yang Mulia Ibu Soko. Adalah diperjelaskan bahawa kuasa pemecatan jawatan Yang Mulia Datuk Menteri Sah Mangku Alam bukan hak mutlak Yang Teramat Mulia Undang. Sebaliknya, merupakan hak mutlak Yang Mulia Ibu Soko selaras dengan amalan adat Pepatih Luak Jelbu. Pengesahan ke atas kedudukan jawatan semasa Yang Mulia Datuk Menteri Sah Mangku Alam Raja Sehari adalah dengan ini saya ingin memaklumkan bahawa kepada semua media dan anak waris yang hadir bahawasanya saya, Yang Mulia Datuk Menteri Sah Mangku Alam Raja Sehari Ismail Muhammad Zain adalah masih sah memegang jawatan sebagai Yang Mulia Datuk Menteri Luak Jelbu kerana telah mendapat perakuan rasmi melalui Undang-Undang Adat Luak Jelbu oleh Yang Mulia Ibu Soko. Telah mendapat pemakluman serta sokongan oleh Yang Mulia Bapa-Bapa. Telah mendapat